Dulu, perjalanan ke sekolah bukan mudah. Tapi saya percaya, ilmu boleh mengubah kehidupan. Okey murid-murid, siapa nak bacakan hasil karangan dia? Cikgu, saya nak bacakan karangan saya. Bagus Rosdi, kamu sangat berani. Silakan baca karangan kamu. Guru ialah pelita yang menerangi jalan kehidupan anak bangsa, menyinari kegelapan dengan ilmu. Rosdi, cikgu percaya kamu akan jadi orang besar satu hari nanti. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Hari ini jangan pergi sekolah. Bahaya. Arus sungai terlalu deras. Orang berjaya bukan sebab hidupnya mudah, tapi sebab dia tak pernah menyerah. Terima kasih, cikgu. Cikgu, cikgu. Terima kasih, cikgu. Jasamu tak terbalas. Terima kasih, cikgu. Guru bukan sekadar mengajar, membaca dan menulis, tetapi membina keyakinan bahawa anak kampung juga mampu berjaya. Terima kasih, cikgu, kerana percaya pada saya. Setiap kejayaan bermula dengan seorang guru yang tidak pernah berhenti percaya kepada anak muridnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua, salam pampas kepada semua guru-guru, khususnya guru-guru yang berada di Negeri Pahang, amnya di seluruh negara. Tugas cikgu-cikgu ni memang amat berat dan Tuan bagi pihak kerajaan negeri sangat memahami dan mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Guru, teruslah berkhidmat untuk anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.